Man, korban tak ada ni? Tahun ni tak buat lah tahun ni. Cuma nak tanya sikit lah pasal korban ni kan. Ada yang kata hukum wajib dan juga sunat ni, macam mana? Boleh cerita sikit? Dia korban ni ada dua, secara umum lah, wajib dengan sunat. Yang wajib tu kalau kita bernazar lah, so kita wajib tunaikan nazar kita. Yang kedua dia sunat seperti mana yang kita niat biasa-biasa ni lah. Dan sunat dia pula sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Okey, boh. So sebagai orang Islam ni, boh, apa tujuan utama korban ni yang dilakukan ni? Okey, tujuan utama korban ni kita boleh tengoklah, refer pada satu ayat Quran. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah tu daging, lahmun ataupun dam, darah korban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. So sebenarnya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Taala dengan mengingati pengorbanan yang telah dibuat oleh Nabi Allah terdahulu. Kiranya peristiwa korban ni berkaitan dengan pengorbanan tentang seorang lah. Ya, betul. So korban ni lebih untuk kita mengingati pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kita boleh kaitkan juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Contohnya apabila ketua keluarga, sebab Nabi Ibrahim kan ketua keluarga kan, kita apabila ketua keluarga buat keputusan untuk pasang solar dekat rumah, dia akan memberi keselesaan kepada anak-anak, kepada anak bini. Di samping yang sama, bila dia berkorban dengan pasang solar, dia dapat pencimatan. Duit yang jimat tu boleh lagi guna untuk buat perkara-perkara lain. Mungkin boleh bawa anak beranak pergi haji ke, ataupun pergi umrah ke. So, ada soalan lagi korang? Saya ada satu soalan. Dah halal nak raya haji ni, kat mana kita nak dapat package solar? Okey, senang je. Kau cari je RPG Solar. Kat situ boleh dapatkan package solar yang terbaik. Dan juga bulan 6 ni dah nak habis dah kuota ni. So cepat-cepatlah kejar pasang solar ni. Beres? Boleh. So, tahun ni nak korban dekat mana? Kat mana lagi? Kat kampung ke?